tak makan hak orang, tak rasuah, tak sakau, tapi tak beriman. Adakah dia boleh masuk syurga? Kita tidak diberi pilihan ikut suka hang nak beriman atau tak beriman. Oleh Allah Azza wa Jalla tidak diberi pilihan. Siapa kata kita diberi pilihan? Adakah kita diberi pilihan ikut suka? Tak ada. Buktinya, siapa yang beriman, maka dia akan selamat dunia akhirat. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, selamat hartanya, selamat darahnya, selamat nyawanya di dunia. Dan di akhirat kelak dia akan mendapat keampunan dan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencipta kita, kita tidak ada pilihan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Siapa cipta kita? Allah. Maka tidak ada pilihan. Kesemua kita, tak kira siapa, bangsa apa, tua atau muda, negara mana, duduk tang mana, kita wajib beriman dengan kewujudan Allah. Wajib beriman dengan ketuhanan Allah. Wajib beriman dengan kesempurnaan Allah. Dan wajib mentaati Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Siapa kata ada pilihan? Tak ada pilihan. Kita dengan Allah tak ada pilihan. Mau tak mau kena beriman. Kalau tak beriman, no way. Tak makan hak orang, tak rasuah, tak sakau, tapi tak beriman. Adakah dia boleh masuk syurga? Dia tak boleh masuk syurga. Kerana dia kufur kepada Allah. Dia mensyirikkan Allah. Dan syirik itu adalah inayah yang paling besar. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Menyengutukan Allah dalam keadaan kita sedar kita dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Memberi ketaatan dan kepatuhan kepada selain Allah dalam keadaan kita tahu kita menyawa ni pun dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kita kuat, kita lemah, kita senang, kita susah. Kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita tak mau untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Lah ni orang duk sibuk tentang istilah kapiak harbi. Tak maaf no tuan-tuan, tolong jangan kaitkan dengan benda yang berlaku di luar tu. Kita bincang hak kita dalam ni dulu, kita dapatkan kejelasan yang benar berkenaan dengan harbiyin ini. Dalam syariat dibenarkan kita berjihad berlawan dengan kufar harbiyin. Kufar harbi ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi agama Allah. Tu je. Yang memusuhi agama Allah, dia memusuhi agama Allah, tekad dia tak berkenan, dia memusuhi, tekad tu saja, tak ada apa lagi. Memusuhi agama Allah dan dia bekerja mengambil tindakan, dia mengambil langkah-langkah yang kita tahu, langkah-langkah yang diambil tu adalah lil qada'i 'ala din, untuk menghapuskan agama, untuk menyekat agama, untuk menghapuskan agama, untuk melenyapkan agama Islam daripada dunia ni, daripada bumi ni, daripada tempat ni, daripada negeri ni, daripada kampung ni. Kita wajib dengan segala kemampuan yang kita ada mempertahankan agama kita supaya tidak terjadi seperti Andalus. Lah ni ada SPM, Spanyol, Portugal, Morocco. Ni orang Morocco ada seorang, Ustaz Amin. Lepas Islam jatuh sana, sampai kikih, relah habis, sampai kerak pun angkat lempak buang. Lepas tu mereka marah datang ke negeri-negeri di timur, meneruskan ekspedisi mereka. Dalam tawarikh sekolah rendah dulu dia kata, depa mai cari apa? Mai cari rempah. Takkan mai cari rempah sampai jajah negeri orang. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggeris. Sebab itu kena pertahankan agama wajib dan tengok depan mata kepala. Tuan-tuan ingat Andalus ni, masa Islam berkuasa tu, macam kita ke? Dah. Ingat Andalus ni apa? Andalus ni maju dah. Maju, pi tengok. SPM tu, ada duit pi. Tengok hak bekas-bekas, hak tinggal apa? Hak tinggal masjid, istana, hak jadi gereja, hak jadi... Tengok ayat Quran tulis kat dinding lagi. Betul tak? Tulis kata, la ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Tak ada yang menang kecuali Allah, tapi kita kalah. Baca sejarah, pasal apa kalah? Bergaduh sebab apa? Sebab dunia, sebab kuasa, sebab perempuan, sebab harta, sebab tu ya. Negeri yang hebat, negara yang maju, mendepani dunia ketika itu dalam segala bidang kemajuan. Eropah masa tu dikenali sebagai zaman apa? Zaman kegelapan. 500 tahun perintah.
Bukan 2 penggal, 3 penggal, 500 tahun. Tersungkok macam tu saja. Kerajaan Osmaniyah di Turki, 700 tahun. Kalau umat tidak memelihara agamanya, meninggalkan agamanya, tak bagi perhatian kepada agamanya, maka inilah yang akan berlaku.